Saya tak tahulah rakyat Malaysia ni memang senang kena gula-gula ke apa sebenarnya. Sebab sekarang ni Azam Baki punya kontrak kena sambung lagi. Saya dah cakap sebelum ni akan sambung dan betul-betul disambung lagi sekali. Dan apa yang orang tengah sibuk berbual sekarang? Orang bukan sibuk persoalkan kenapa sambung lagi sekali. Dulu kata nak tangkap, dulu kata nak pecat, dulu kata nak cari Azam Baki. Sekarang ni dah berkali-kali kontrak dia disambung. Tapi orang semua tengah sibuk berbual pasal Rafizi dengan Nurul Izzah, siapa yang akan menang pemilihan parti PKR. Dan sebelum ni bila kontrak dia disambung, Nurul Izzah ke Rafizi ke dua-dua senyap je, tak cakap apa-apa. Tapi disebabkan sekarang tengah pemilihan parti PKR, dua-dua ni pun berbual lah isu Azam Baki. Nurul Izzah cakap tak sepatutnya lantik semula Azam Baki, itu ini kena ada reform pejabat awam lah, apa ni sebagainya. Rafizi cakap, oh saya memang tak setuju dengan lantikan, tapi sebagai anggota kabinet dan pentadbiran saya tak boleh bercakap isu ni secara terbuka sebab kena jaga etika. Kalau saya cakap secara terbuka nanti PMX kena jawab. Memanglah PMX kena jawab, dah dia yang lantik. Dia yang lantik orang tu, dia lah kena jawab. So apa dia lantik, sedangkan dulu dia kata nak kena tangkap. Sedangkan dia kata orang ni dulu diberi perlindungan oleh orang-orang politik dan tak disiasat. Hari ni tiba-tiba berbual pasal kena jaga etika. Dulu mana pergi etika masa kena demo dekat jalan. Masa nak buat demo Azam Baki, nak buat demo tangkap Azam Baki, KL tu 58 roadblock. Masa tu kenapa tak nak dengar ikut etika lah, tak nak dengar cakap polis ke apa semua, tak nak. Tapi sekarang tiba-tiba kena dengar, kena ikut etika dan sebagainya. Beretika ke dengan lantik semula Azam Baki yang jelas-jelas terpalit dengan isu-isu yang salah guna rasuah dan sebagainya, Securities Commission, macam-macam isu terpalit. Dengan belum campur lagi dengan siasatan-siasatan SPRM di bawah kepimpinan dia yang sangat meragukan ni semua. Belum campur lagi ni semua ni. Kita cerita pasal Securities Commission punya isu yang dia boleh beli saham berjuta-juta unit saham tu. Tapi hari ni lagi sekali saya nak cakap orang fokus tentang apa, berita-berita fokus tentang apa, bukan lantikan Azam Baki, tapi pemilihan PKR yang tengah berlaku sekarang. Sebab apa dia buat lantikan semula Azam Baki sekarang? Itulah saya cakap, orang Malaysia ni senang kena gula-gula agaknya. Dia buat lantikan Azam Baki sekarang sebab dia tahu orang tengah sibuk tengok pemilihan parti dia. Jadi bila dia lantik semula Azam Baki, orang tak perasan lah yang Azam Baki ni dilantik semula. Lawan perasuah lah, tata kelola lah, salah guna kuasa lah, itu ini apa semua. Ujung-ujung lantik lagi Azam Baki. Korang semua dah kena scam ni.